Tu yang ada, yang mula nak buat cerita Nabi, orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim. Dia main betul lah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pi kot Nabi Adam, turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok situ ada seorang tu, tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan, dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya. Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian. Yahudi lah Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu. Tak ada lagi Yahudi masa tu. Jadi dia andaian ni dia nak kena mempelajari tentang, sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu kan. Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Hanjebat sedang telefon hantuah. Jadi benda ni awal hampa je lah telefon, hantuah tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi. Hadis yang kita sambung semula, hadis yang telah kita tinggalkan hari itu dalam kitab Bulughul Maram ini. Berikutnya hadis daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih was-sana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Rawahu Ahmad was-salasah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Tiga tu meriwayatkannya, diriwayatkan tiga. Imam Ahmad riwayat, Abu Dawud meriwayatkannya, An-Nasa'i meriwayatkannya. Cuma susunan tu berbeza di kalangan para ulama. Sebahagian mentakdimkan yang kuat, sebahagian menguatkan An-Nasa'i dibandingkan yang lain. Kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, sebahagian mendahulukan Tirmidzi. Yang pentingnya ia salah satu dari tiga-tiga ini di kalangan kutubus sittah, kutub yang 6. An-Nasa'i meriwayatkannya. Ini bagi yang pelajar-pelajar kuibs ni, bila kita kata rawahun Nasa'i dengan kita tak menyebut daripada kitab mana, kita faham ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Sunan As-Sughra ataupun dikenali dengan Al-Mujtaba. Tapi kalau diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dia sebut fil kubra, maksudnya dalam kitab dia yang awal, Sunan Al-Kubra. Kemudian dia kompreskan kitab tu, dia pilih, dia ringkaskan, dia jadi Sunan An-Nasa'i yang dipanggil Al-Mujtaba ataupun As-Sughra. Biasanya bila disebut rawa dalam Sunan Nasa'i, dia masukkan Nasa'i yang dalam Mujtaba itu. Rawa Nasa'i, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Imam Ahmad, dia tak nama Sunan Imam Ahmad, dia nama apa? Musnad Imam Ahmad. Kerana musnad bermaksud kaedah himpunan hadis itu berdasarkan kepada rawi, sahabat, ataupun berdasarkan sanad. Sanad, musnad itu daripada sanad, disanadkan kepada rawi yang a'la, iaitu sahabat Nabi SAW. So kalau kita nak buka musnad, kita kena cari hadis Aisyah. Hadis Abu Hurairah ya. Sementara sunan seperti Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan seumpamanya,
dia letakkan hadis mengikut tajuk-tajuk. Demikian juga Bukhari dan Muslim, dan demikian juga Ibnu Majah, mereka meletakkan hadis berdasarkan tajuk-tajuk yang telah mereka tetapkan. Kalau tajuk bab Kitabus Salam, Kitabul Imarah, kitab pemerintahan, hadis-hadis imarah. Kitab Ruqa, tentang babul Ruqa, tentang jampi, hadis-hadis jampi. Kitabus Salat, hadis-hadis salat. Dia tak berdasarkan rawi. Dan hadis yang dipilih berdasarkan kepada anggapan ataupun pilihan mereka. Seperti Al-Bukhari dan Muslim menetapkan dengan satu piawaian dia sendiri di dalam menentukan kekuatan hadis. Tak apa. Hadis ni diriwayatkan, tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan oleh Sunan yang 3 itu. Disebut wasahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Tirmidzi. Karena Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, apabila dia meriwayatkan hadis, dia sebut status. Pada kebanyakannya dia sebut status: sahih, hasan sahih, gharib, dia sebut hasan gharib, dia sebut. Jadi dia kata At-Tirmidzi menyatakan sahih. Adakah semua yang disahihkan oleh At-Tirmidzi itu mesti sahih di sisi orang lain? Tak semesti. Kadang-kadang ada ulama hadis lain-lain, dia lihat, dia kritik sanad tu, walaupun Tirmidzi kata sahih. Dia tak apa yang dia jumpai pada lemah, pada rawi dan seumpamanya. Ibn Hibban, diriwayatkan Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ni secara keseluruhannya, hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Hadis ini daripada Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi SAW, daripada suku Ansar. Al-Ansari, daripada Ansar. Ansar ni apa? Ansar orang mana? Orang Madinah. Orang Madinah. Muhajirin, orang luar Madinah, berhijrah ke Madinah, khususnya orang Mekah. Ansar ialah orang Madinah. Orang Madinah ada dua suku yang besar, iaitu suku Aus dan Khazraj. Fadalah bin Ubaid daripada suku Aus. Suku Aus. Ni kelebihan sikit orang-orang Arab lah khususnya, dan banyak bangsa dalam dunia ni yang dia tahu keturunan mereka. Sampai hari ni mereka tahu bin mereka. Orang Melayu kadang-kadang bin dia, bin pak dia, tok wan dia. Tok nek dia agak-agak lupa. Lepas tok nek apa? Tok Chang. Lepas daripada tu dia mula nak, dia tak tahu lah. Kita tak menjaga syajaratul nasab ni. Pokok nasab tu kita tak jaga. Sebab tu orang Arab tu dia tahu bertemu di mana sampai bertemu mana. Bila tak jaga tu, macam ramai-ramai orang boleh buat khurafat kadang-kadang. Tu yang ada, yang pi mula nak buat cerita Nabi, orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Dia main kat tu lah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pi kot Nabi Adam, turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok situ ada seorang tu, tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan, dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya. Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian, Yahudi lah Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu tak ada lagi Yahudi masa tu. Jadi dia andaian ni dia nak kena mempelajari tentang, sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu kan. Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Hanjebat sedang telefon hantuah. Jadi benda ni awal hampa je lah telefon, hantuah tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi. Kan? Hanjebat pulang ke rumah, lalu mengambil motosikalnya dan belah. Tak boleh lah. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu meracau. Sebab motosikal tak ada lagi pada zaman hantu Hanjebat. Kalau cerita hantu dan Hanjebat tu betul-betul ada lah. Kan? Saya nak cerita, nak tunjuk
Bagaimana untuk memahami teks di dalam kita membaca sesuatu hal. Perkara yang ada pada zaman tu. Sebab tu ulama-ulama bila dia nak trace sesuatu teks, dia trace juga language yang digunakan. Bahasa tu ada tak pada zaman tu? Kan? Kalau kita tengok, kita ambil bahasa dialog Raja Melaka dengan siapa? Seorang kata Raja Melaka kata pada apa? Ataupun dialog zaman Melaka. Lalu dia berkata pada sahabatnya, bos, saya tak pergi. Kita sudah tahu lah. Perkataan bos mana ada zaman tu. Mai kemudian ni lah. Itu semua saya nak buat contoh ekstrim. This example is quite extreme. Tapi untuk menggambarkan pada tuan-tuan bagaimana memahami teks. It's not every text bila orang baca, betul cerita tu. Kan? Macam orang baca cerita Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang buat bubur Asyura, tawaf 7 kali Kaabah. Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Macam mana kapal Nabi Nuh nak pergi tawaf Kaabah pula? Just like that. Kadang-kadang orang bila dia tak tahu, dia macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua duk dengar. Sebab tidak mempelajari latar teks. Tak mempelajari. Sebab tu penting dalam ilmu sanad. Mengetahui rawi, bila dia mati, bila dia lahir, negeri yang dia pergi, negeri yang dia sehingga untuk kita putuskan sanad hadis ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Bertemu ataupun tidak bertemu antara satu rawi dengan rawi yang lain.